هذا اب واحد dengan seorang-seorang balik kan, lebih dia sesat jalan. Only dekat dalam mall bit awkward. So but I need to show you something. Setahun lama mendengar pasal sebab sedang on the flight. So sebentar lah kot. Yo, so I kind of did this style. Kan selalunya orang pakai tu, lelaki lah pakai headscarf nak pasirkan buka. Tapi tu as bawal, I don't know, looks cool to me. Tapi maybe bukan style tu kot. Maybe bukan style tu. Nampak macam pelik. Maybe perlu dapur sikit. Maybe I should try another style. So we got no second style. Actually bukan gitu pun sebenarnya. Tapi saja nak kawin muka. Tiga nampak cool lah. Pelik lah gila. Oh pelik lah. Yang tu ala-ala shawl. So ni labu depan belakang. Not bad. I don't know. Belakang nampak macam ni. Okay, sekejap. So ni labu depan belakang. Wow. Serius mau pakai benda tu lawa. Tapi I don't know. Takut. Tapi kan nampak macam pelik rasanya. Si overstimulated ya nangga benda tu. Tadi ada mau cari warna hitam putih tapi harganya cantik. Habis tahu lah macam ada orang pakainya as tudung. Tapi takut saja. Takut macam tu benda tu macam si boleh pakai ke tak tu. Tapi si tu dikira headscarf juga macamnya. Macamnya lelaki yang pakai. Cantik. Boleh. Aku pertanyaan tadi. Wa hawa ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Tikam. Haji. Yang apa? Haji. Disebut dalam kitab yang mengaji oleh Kakak Mariani dalam kisah Nurul Yakin. Walaupun sebentar jadi selepas semalam mabit ni kalau kita kira dengan kilometer lebih kurang 4.1 kilometer dari itu. Ustaz dia jadi menteri. Masa sebelum menteri Ustaz
IDP semua yang dekat-dekat ni ya. Kemah yang pertama ni yang bayar parking. Tok lah yang pun tempat. It's a little bit up there. Memang kini dekat tempat ikat. Nanti view. Untuk dah hari ketiga. Tak tahu lah nak. Dekat situ traffic light yang saya function tak sih. Sidak tu akan main lantak je semua traffic light. Traffic light yang just untuk hiasan tak. Benda yang saya function pun. Benda yang just untuk power. Untuk letak dekat jalan lah. Saya dah guna. The rarest thing dekat situ Angga orang yang tinggal macam ni kedai ni cross over the time kan. Ini pergi suruh if nya masa waktu nak solat semua kedai akan tutup. Oh cool. Dasu. The thing is, I cannot go inside the Masjidil Haram. Tapi at least dari situ boleh nampak lah Kaabah for the last time. Nampak tapi ada clock tower. أشهد